Seorang anak lelaki yang berstatus kaya memiliki ibu berusia lanjut dengan masalah kesihatan gigi yang kronik. Sang ibu telah kehilangan seluruh giginya akibat kerosakan yang tidak dapat dielakkan disebabkan oleh usia. Pada suatu hari, si anak membawa ibunya ke klinik pergigian ternama untuk mendapatkan gigi palsu demi memulihkan kualiti hidupnya. Sesampai di klinik, kaki tangan klinik menyambut mereka dengan penuh kehangatan. Doktor gigi yang berdedikasi itu segera menerangkan pilihan rawatan. Antara gigi palsu berkualiti tinggi berteknologi mutakhir dengan bahan premium, atau alternatif lebih murah yang kurang tahan lama. Namun, sang ibu dengan tegas memilih pilihan paling murah. Beliau lebih mementingkan kesederhanaan meskipun kualiti dan ketahanan terpaksa dikorbankan. Doktor yang prihatin itu terus berusaha meyakinkannya tentang kelebihan rawatan premium, termasuk ketahanan jangka panjang dan keselesaan pemakaian. Di sebalik perbincangan serius itu, si anak kelihatan acuh tak acuh. Asyik berbual melalui telefon sambil menikmati cerut mewah. Sikapnya seolah-olah mengabaikan kepentingan perbualan tentang rawatan ibunya. Akhirnya, doktor terpaksa akur dengan permintaan ibu tersebut. Ketika saat pembayaran deposit tiba, sang ibu mengeluarkan beg kain berisi wang simpanan yang diikat rapat. Dengan tangan gemetar, beliau membayar wang pendahuluan sambil menjadualkan sesi susulan seminggu kemudian. Selepas mereka keluar, kaki tangan klinik tidak dapat menyembunyikan kekecewaan. Bergaya eksklusif tapi enggan memberikan rawatan terbaik untuk ibu, bisik seorang jururawat, mencerminkan rasa kesal terhadap sikap anak yang lebih mementingkan imej. Tiba-tiba, anak lelaki itu kembali masuk dengan langkah tegas. "Pasangkan gigi palsu seramik logam terbaik untuk ibu saya," pinta beliau kepada doktor. "Wang bukan isu, tapi rahsiakan perkara ini. Ibu saya seorang yang berjimat cermat. Saya tidak mahu hatinya tersinggung." Pada detik itu, terselah pengorbanan sunyi seorang anak yang rela berkompromi demi kebahagiaan ibunya. Kisah ini mengajar kita bahawa kasih sejati sering tersembunyi di balik sikap yang kelihatan dingin, menanti saat tepat untuk terungkap tanpa kata.